Okay, Spider-Man. Marvel. Sekarang kita cerita bangsa Marvel. Marvel Cinematic Universe. Okey. Yang orang panggil apa, dah hampir mati. Penganut Marvel. Dia ada kitab Penganut Marvel, dia memang menunggu cerita ni untuk menyelamatkan Marvel Universe, MCU. Jadi Spider-Man dia keluar bulan ni, hujung bulan. Okay. So satu cerita yang aku rasa ramai peminat tunggu. Hang pun tunggu juga cerita ni, betul tak? Sebab Spider-Man ni pada aku memang superhero yang panggil apa, dari kecil dulu, zaman Tobey dulu kan. Orang selalu tengok. Si Tobey. Tobey, lepas tu Andrew kan. Bila kita macam cerita Spider-Man yang ketiga tu, dia punya expectation memang tinggi gila. Betul. Dia dah bagi semua. Tengok berapa kali cerita Spider-Man? Tengok 2 kali ke 3 kali. 2 kali kat wayang masa. 3 betul yang tengok dekat online streaming tak tahu berapa kali lah. Ya, dia keluar dekat Netflix semua kan. So cerita yang ketiga ni dia ke arah pas daripada event apa tu yang semua orang lupa kan dia orang. Maksudnya kalau tengok trailer pun tahu dah yang dia nak pergi jumpa balik dia punya kawan-kawan semua kan. So dari segi trailer, daripada dia punya, kita nak cakap pasal dia punya cerita. Aku rasa untuk yang ketiga, yang keempat ni, dia lebih kita mendalami watak Peter Parker. Untuk aku macam general audience kan. Kita pergi kepada trailer. Ramai orang nak cakap pasal adakah kemunculan watak-watak cameo yang kita tak expect dalam cerita ni? Secara jujur hang rasa. Tapi sebenarnya dia dah bagi semua lah dekat dalam trailer. Bruce Banner dah ada. Bruce Banner ada tu lagi. Lepas tu dah ada Punisher kan. Aku rasa macam dah bagi semua. Aku tak tahulah ada lagi cameo ke tak. Okey, kalau hang mengharapkan cameo ke tak untuk cerita ni? Hang mengharapkan cameo. Cuma aku harapkan end credit dia ada Dr. Doom. dia orang tengok Marvel memang suka tengok itu ya. So hang harapkan cerita dia lebih ke arah Peter Parker punya grounded betul. Sebab apa? Sebab sebelum dia keluar trailer pun aku dah nampak orang cerita-cerita pasal yang keempat kan. Dia more tu grounded punya cerita. Maksudnya dia bukannya universe, dia more tu pasal Peter Parker grounded yang berlaku kat sekeliling. So dekat situ aku rasa dia orang dah buatkan aku macam tak expect ada cameo gempak-gempak lah. Macam tu. Untuk aku rasa cerita Spider-Man yang keempat ni, kita tak pernah ada cerita Spider-Man yang sequel dia sampai 4 kali. Betul. Ini first time. Dan aku rasa benda tu sangat-sangat risky lah untuk pergi tengok wayang. Sebab benda ni Thor Ragnarok, Thor yang cerita yang keempat lah. Thor Love and Thunder. Love and Thunder, betul. Ramai orang benci. Dah sampai terlebih dan banyak sangat. So mengambil logik tu, aku rasa cerita Spider-Man ni akan flop. Cerita ni jadi sampah kalau di-comparekan dengan tiga-tiga. Mungkin, tapi aku tak rasa dia akan jadi sampah. Aku tak rasa dia akan jadi sampah. Tak, kalau kita nak compare story dia lah kan. Sebab cerita yang ketiga tu dia ada Doctor Strange. Dia ada cerita semua cameo dahsyat-dahsyat. Dan kalau kita cakap pasal villain ni pun saya dah okey dah, dah power dah. Yang keempat ni villain tak tahu siapa kan? Villain tak tahu siapa. Aku risau kita macam letak expectation tinggi lah. Lepas tu kita dikecewa. Sebab nombor 3 tu dah bagi kau. Dia bagi tinggi kan. So aku risau juga maksud sampah. Aku tak rasa dia akan jadi sampah. Mungkin paling teruk pun dia akan jadi biasa. Jadi biasa lah. Tapi ramai orang nak tengok sebab ada Dr. Doom. Mau cakap dalam cerita ni ada cameo Dr. Doom kan. Kalau tanya aku, kalau dia ada teaser untuk cerita Dr. Doom, cerita ni jadi aku rasa cerita dia biasa lah. Dia akan jadi luar biasa bila orang tunggu dekat end credit je. Nak tengok ada Steve sikit ke kan. Okay. Untuk cerita ni aku rasa aku tak tanya, memang berbaloi lah RM21. Kalau hampa memang peminat Marvel kan, macam dah follow kan, nak tengok Doomsday hujung tahun ni, aku rasa kena tengok kot. Kalau tak rasa excited lah nak tengok. So kalau yang mana yang dah tengok cerita Spider-Man yang baru keluar ni, apa boleh komen video ni lalu selepas kita orang review cerita ni. Jangan lupa tengok juga video kita orang review. Ni video pre-review. Sebelum kita pergi tengok expectation macam mana kan. Nanti lepas tengok, apa boleh tengok video yang kita orang upload review filem tu. So pergi tengok review kalau nak tengok review. So siapa yang tengok, apa boleh komen 1 sampai 5 bintang. Komen apa punya pandangan cerita Spider-Man yang mana dah tengok lah. Jangan bagi fake review lah. Haram tu fake review. Okay? So untuk cerita wrap up. Cerita Spider-Man ni, hang rasa berapa rating dia untuk hang bagi? Kalau belum tengok lagi, hang punya expectation masuk dekat wayang tu. Kalau aku tengok berdasarkan trailer, hang masuk melangkah dekat wayang tu, hang rasa berapa hang nak bagi? Belum tengok lagi. Hang punya expectation. Jadi aku tengok expectation aku harap at least bagi 4 lah. 4/5 at least. Paling terendah lah, paling rendah lah. Paling low lah. Paling low lah. Aku at least dapat 4 lah. Dapat 4 menjadilah. Okay? Jadi mungkin dia boleh jadi cerita Marvel yang menyelamatkan Marvel. Mungkin. Sebab dia Spider-Man kan. Mungkin.
Jadi kita tengok nanti. Jangan lupa tengok part kita orang punya review Spider, lelaki laba-laba. Lelaki laba-laba, bukan The Craze, lambat lagi yang tu.